Seperti semua maklum, Lebuh Raya Utara Selatan PLUS kini sudah beralih kepada sistem pembayaran transaksi menggunakan sistem RFID secara berperingkat mulai 15 Januari yang lalu. Namun, perkara tak diduga menyaksikan banyak lebuh raya sesak ketika menggunakan laluan RFID. Antara kawasan yang mengalami sesak teruk adalah di Plaza Tol Bandar Seri Putera Bangi, Rawang Selatan dan juga Sungai Besi. Pun begitu, ribuan pengguna lebuh raya berang dengan pelaksanaan lorong RFID yang tidak efisien hingga menambahkan kesesakan teruk di beberapa plaza tol dalam negara. Ramai netizen mengaitkan kesesakan itu adalah masalah RFID yang gagal mengimbas balik sekaligus menyebabkan beberapa kenderaan terpaksa berundur beberapa kali sebelum mendapat melepasi lorong tersebut. Mungkin tidak tahan dikecam dan dikritik pengguna, PLUS Malaysia bertindak menutup ruang komen di Facebook rasmi pengendali lebuh raya itu. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, jangan lupa subscribe dan tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang.